Datuk Sharifah Hasidah Syed Aman Ghazali mengalu-alukan sokongan Parti Tindakan Demokratik, DAP, Sarawak dalam merealisasikan tuntutan Kerajaan Sarawak ke atas hak minyak dan gas. Bagaimanapun, Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Undang-Undang Me-63 dan Hubungan Negeri Persekutuan, itu menegaskan sokongan parti pembangkang berkenaan tidak harus bermotifkan agenda politik mereka. Hasidah ketika ditemui wartawan selepas menyempurnakan program agihan bubur lambuk dan bakul makanan anjuran Pekema pada Selasa menegaskan, semua pihak tanpa mengira apa jua parti di Sarawak seharusnya menyokong perjuangan yang memberi manfaat untuk wilayah ini. Beliau berkata demikian sebagai mengulas kenyataan Pemuda Sosialis DAP Sarawak, DAPSI, bahawa DAP Sarawak bersedia bekerjasama dengan Kerajaan Sarawak dalam usaha memperkukuh tuntutan hak ke atas minyak dan gas daripada Kerajaan Persekutuan. Dapatkan e-akhbar Suara Sarawak dan News Sarawak Tribune percuma di Play Store dan Google Play sekarang.